Warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, selamat pagi. Salam 13 Mei. Salam berapa hijrah dah ni? Kena check balik. Apa hijrah dah kita ni, tuan-puan? Salam 26 Zulkaidah. Dan selamat pagi untuk semua. Untuk kita mulakan pagi hari ini dengan menyebut raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku redha Islam agamaku, uh, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad SAW sebagai rasulku. Dan alhamdulillah, pagi yang baik untuk kita nak memulakan hari ini dengan kita berborak-borak QSI. Salam kepada semua yang sudah menyapa di ruangan chat, Puan Farah, Puan Elina, Puan Ifah, Puan Latifah. Ada satu tu yang saya tak dapat nak panjang baca sebab panjang sangat tu. Berharapnya semua dalam keadaan yang baik-baik di pagi ini untuk kita nak mulakan siri Borak QSI berkaitan dengan solat. Alhamdulillah, kita di Akademi Sinija Ikhlas sudah pun memulakan high impact solat. Salah satu modul yang saya kira mungkin asas untuk Akademi Sinija Ikhlas bersembang berkaitan dengan solat secara lebih terperinci. Namun ini adalah borak-borak. Borak-borak QSI, dia sekadar borak tetapi insya-Allah borak-borak yang berisilah yang moga-moganya meningkatkan curiosity dan juga bergeraknya kita bersama-sama untuk meningkatkan kualiti solat kita sedikit demi sedikit. Coach Liz itu. Tuan Saiful bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua pun dah 40 orang di dalam ini. Kita nak mulakan borak-borak kita insya-Allah, dan semoga-moga dengan apa yang kita akan borakkan ini kita akan sama-sama dapat manfaat lah insya-Allah untuk mulakan pagi kita. Alright, Puan Sheila bersama, alhamdulillah. Ayo sama-sama tuan-tuan dan puan, kita nak mulakan dulu dengan moga Allah pandu kita dalam borak-borak kita ini sama, dapat apa yang bermanfaat, yang tak bermanfaat Allah jauhkan untuk saya, keluarkan daripada mulut saya dan diingati oleh puan. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sekali lagi tuan-tuan dan puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah semua akan bersama dengan saya sepanjang 1 jam ini untuk kita berborak-borak tentang salah satu topik yang saya memang fokuskan dalam Borak QSI ini yang diminta oleh Akademi Sinja Ikhlas, itu berkaitan dengan solat. Tajuknya ialah tentang bagaimana solat ini merupakan satu latihan pembinaan karakter. Latihan pembinaan karakter. How so? Macam mana solat tu menjadi sebuah latihan untuk kita membina karakter diri, dan bahkan kalau kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang pengurus sebuah syarikat, kita sebagai seorang yang di dalam ketenteraan barangkali, whoever we are, karakter ini merupakan salah satu perkara yang asas dalam kita nak bermuamalah, dalam kita nak bekerja, kan? Dan bila sebut tentang latihan ini, tuan-tuan dan puan, saya ataupun sesiapa kat sinilah, kalau yang di dalam bidang training, dalam bidang latihan, penyampaian, perkataan latihan ataupun karakter ini merupakan salah satu benda yang sentiasa menjadi hala tuju ataupun objektif setiap kali kita menyampaikan modul ataupun memberikan latihan training dan sebagainya. So, saya nak mulakanlah tuan-tuan dan puan dengan satu lensa sebagai seorang trainer. Ada ke trainer-trainer yang bersama dengan saya hari ini? Adakah yang bekerja ataupun berkecimpung dalam dunia latihan ataupun kita panggil sebagai apa? LND apa kita panggil? Learning and Development.
Sama ada anda seorang guru, sama ada anda seorang speaker, penceramah, sama ada anda sebagai seorang coach, mentor ataupun sebagai seorang trainer. Whoever you are, kan, latihan ini bukan satu perkara yang familiar lah dengan mana-mana dalam sektor learning and development. Baik, kenapa saya nak membawa lensa ini? Sebab baik dia di peringkat sekolah, baiknya ia di peringkat pengajian tinggi, baiknya di peringkat syarikat, kita sentiasa ada um, satu ruang untuk kita memerlukan latihan itu. Sekolah akan menjemput trainer, penceramah untuk nak membantu kepada masalah-masalah yang dihadapi di peringkat sekolah terkait dengan pelajar lah, masalah sahsiah, masalah karakter, kan. And sekolah willing to pay, kan. Sekolah willing untuk nak membayar ratusan, mungkin ribuan ringgit untuk nak menjemput seorang trainer dan menyampaikan ialah latihannya supaya para pelajar meningkatkan kadar karakternya ataupun sahsiahnya. Itu yang diharapkan oleh pihak sekolah. Sama juga di peringkat pengajian tinggi ataupun di peringkat organisasi. Sebagai seorang pengurus, sebagai seorang bos, kan, kita sentiasa melihat what to improve dalam budaya kerja, dalam etika bekerja di dalam sebuah organisasi, sebagai dalam sebuah syarikat. And again, kita willing to pay. Kita sanggup untuk nak membayar trainer-trainer yang mampu meningkatkan prestasi sebuah syarikat kita ataupun organisasi kita supaya lebih lancar, lebih dapat deliver, boleh sampai output yang terbaik. Kita memberikan training-training ni dengan bayaran, kalau di peringkat organisasi mungkin beribu-ribu, boleh cecah puluhan ribu barangkali, kan, untuk mencapai objektif ini, kan. But sometimes kita lupa tentang satu hakikat yang di dalam agama kita, Islam ini, sudah sudah di-embed, sudah dimasukkan ataupun sudah disistemkan supaya latihan karakter ini bukan berlaku setiap quarter, kan. Kenapa suara saya ada echo? Terima kasih Puan Noraini. Yang lain macam mana? Dengar ke echo seperti Puan Noraini? Cubaan suara. Kenapa echo Alhamdulillah okey. Puan Nani kata okey. Dengar dengan jelas saja. Alhamdulillah. Puan Noraini mungkin kena adjust daripada Puan Noraini. Alright, terima kasih semua atas feedback. Saya cerita tentang apa tadi. Kita cerita tentang latihan. Okey, tak apa. Alright. Kita cerita tentang ni pun ada trainer sebenarnya kat sini. Kan. So kita cerita tentang training tadi, kan. Perth, tengok line sampai ke Perth tu. Maksudnya okey lah tu line. Kita cerita tentang training. So nak katanya tuan-tuan dan puan, kita ada satu aspek di dalam agama kita yang sebenarnya latihan karakter itu bukan berlaku setiap quarter dalam setiap tahun, kan. Sebab training dalam organisasi ke apa dia berlaku pada satu musim, satu keadaan, satu masa yang berperiod lah dalam satu tahun ni, kan. Tapi latihan karakter tu berlaku 5 kali sehari, kan. Latihan karakter itu kita tak perlu keluar duit. Bila sebut tu mesti best, kan, bagi siapa-siapa yang pengurus organisasi ke syarikat ke sekolah ke, kan. Dan itu adalah solat. Solat ini tak perlu keluar duit. Solat ini dia tidak perlukan untuk kita ialah untuk ada masa tambahan daripada kerja-kerja asal yang kita telah buat pun. Solat ini sudah dianchorkan. Dalam High Impact Solat baru ni, tajuk pertama yang saya sampaikan adalah solat sebagai anchor kehidupan. Nak ceritanya ialah bagaimana solat ini sebenarnya merupakan daily character development. Daily, tuan-tuan puan. It's a daily development or a training untuk kita sentiasa align karakter kita supaya tidak menjadi seperti haiwan. Bahasa kasarnya macam tu lah kot. Tapi it's really true, tuan-tuan dan puan. Sometimes we neglect, kan. Kita pandang remeh yang terlalu remeh tentang solat ini merupakan latihan
kepada pembentukan karakter. Kita kadang-kadang tak nampak bahawa solat ini adalah medan dan bahkan mungkin cara yang terbaik dalam kita nak melahirkan staff, kita melahirkan murid, kita melahirkan anak yang mempunyai karakter yang terbaik, kan? Karakter yang paling baik. Mata kita lebih nak melihat pada training-training yang akan disampaikan oleh manusia. Kita lebih, apatah lagi kita rasa nak membentuk karakter tu, kita nak karakter yang akhirnya kita jemput orang-orang daripada barat untuk nak mencorakkan karakter kita sebagai Muslim. What is happening? Kan? Apa yang sedang berlaku? Kan? Seolah-olahnya kita lebih mengejar, lebih membanggakan kalau kita beretika, berkarakter, yang dicedok, disumberkan, dilatih oleh bukanlah trainer yang terbaik. Contohnya siapa trainer yang terbaik kalau dalam dunia ni? Mungkin kita panggil Stephen R. Covey ataupun kita sebut sebagai siapa? Tony Robbins, kan? Ini adalah kalau dalam dunia self-help barat, tokoh-tokoh seperti Stephen R. Covey. Kenal ke tuan-tuan puan? Stephen R. Covey, Tony Robbins, Mel Robinson ke, siapa lagi Yelah, all these giants James Clear ke dalam Atomic Habit ke apa benda, kan? Kita rasa mereka lah kalau aku dapatlah jemput diorang ni ke sekolah saya, ke organisasi saya, mesti saya punya staff TikTok, Masya Allah, performance ni, kan? And itulah kita lupa yang sebenarnya mereka adalah manusia dan mereka hanyalah dalam sangkaan mereka dalam nak membina karakter manusia, kan? Tapi kita lupa kalau dalam bahasa Tuan Fazrul baru-baru ni, kita mahukan coach yang terbaik dalam nak memastikan kita dapat bekerja dengan baik, kan? Coach yang terbaik. Tapi we forget yang sebenarnya Allah ini adalah super coach kita. Kita lupa Allah ni adalah super trainer kita. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Jalal, dia telah menghadiahkan kita satu sistem yang kalau sistem yang kita lakukan ini, dia pasti akan menyebabkan sebuah transformasi, sebuah syarikat, sebuah sekolah, sebuah negara, sebuah tamadun yang akhirnya akan ialah tumbuh dengan sangat baik. So, pembukaan kepada topik solat sebagai latihan membentuk karakter ini, saya nak ajak kita sama-sama 70 sahabat-sahabat yang ada di ruangan Zoom ini untuk kita kembali untuk nak revisit yang solat ini is the best training. Solat ini adalah latihan terbaik terhadap perkara yang kita hari ini sangat membimbangkan kita sama-sama, iaitu karakter, iaitu bagaimana seseorang tu membawa diri dalam semua perkara. Saya sekarang tengah membaca satu buku tentang kepimpinan, tuan-tuan dan puan. Bila sebut dalam dunia kepimpinan pun kita akan anggap yang sebenarnya kalau saya tanya lah tuan-tuan dan puan boleh tulis kat ruangan chat, what is the number one most important quality in a leader? Boleh kongsikan tak tuan-tuan perempuan yang pernah bekerja, pernah menjadi dalam dalam barisan kepimpinan, C-suite ke dan sebagainya, dan anda sebagai seorang yang staff member pun tak kisahlah, kan? But what do you see? What is the number one quality for a leader to have? Boleh kongsikan di ruangan chat apa pandangan semua. Integrity, Masya Allah. Adab, Masya Allah. Sincerity, macam semua orang pernah baca je buku yang saya tengah baca ni. Apa lagi? Kan? Selain integrity, sincerity, apa pandangan sahabat-sahabat lain? Kita ada 75 orang dalam grup ni. Okay. Prinsip yang dipegang. Oh, Mas Ayub. Exactly. Masya Allah. So, dalam buku yang sedang saya baca ni, nama dia ialah Muhammad 11 Leadership Qualities That Change the World. Saya sangat sarankan tuan-tuan perempuan baca buku ni. Dia bukan sekadar memberikan dalil sirah, tetapi dari sudut akademik, dari sudut
sahih non-Muslim yang saya boleh sebutkan, ataupun kajian-kajian terkini membuktikan kualiti-kualiti ini. So, dia sebutkan kat sini tentang satu study yang telah dilakukan oleh Cousins dan Posner. Dia melakukan satu survey kepada 2,615 successful leaders in business and industry. Dan kemudiannya buat satu kajian lain, dia buat pada tahun 2002, seramai 75,000 responden daripada 6 kontinen yang berbeza. Dan kajian-kajian ini tanya satu soalan yang mudah. What makes a good leader? And nombor pertama, dia bukanlah tentang orang yang pandai bercakap. Dia bukanlah tentang orang yang boleh mempengaruhi orang. Dia bukanlah tentang orang yang boleh inspire orang. Bukanlah tentang dia seorang yang intelligent. Tetapi the number one character, value yang ramai orang um, harapkan dan nampak itu adalah quality leader yang perlu ada dan penting, vital adalah honest ataupun integrity. Itu adalah integrity. Dan sekarang ni dalam dunia leadership yang sentiasa melihat kepada action leadership ataupun melihat pada hasil, semua orang dalam dunia kepimpinan, dunia leadership ni sendiri sedang mengalihkan kiblat daripada action oriented leadership kepada ethical leadership. Ethical leadership. Dalam erti kata yang lain adalah tentang bagaimana nak melahirkan pemimpin yang ada karakter yang tinggi. Karakter yang sangat baik. Yes, ethical leadership. That is the focus of the world in leadership sekarang. So, itulah nak kabarnya. Nak kabarnya dalam dunia kepimpinan sendiri kita nak lahirkan pemimpin. Dia bukanlah tentang how good you look. Tajuk buku tu semula Muhammad 11 Leadership Qualities That Change the World, ditulis oleh Nabil Al-Azami. Nampak ke? Saya tengah pakai background, so dia macam susah nak nampak. InsyaAllah jumpa tu. Muhammad 11 Leadership Qualities That Change the World. But anyhow, yeah, dunia kepimpinan sedang beralih arah untuk melihat leadership tu yang berakhlak, yang pandai berakhlak. Dan Nabi SAW diutuskan untuk apa? Innama bu'ithtu liutimmami makarimal akhlak. Nabi SAW diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Masya Allah. It was from day one Nabi SAW nampak bagaimana akhlak ini sangat penting. Kan? He was sent ataupun he was a prophet that was sent to change the akhlak, kan, untuk nak memastikan akhlak tu align dengan manusia, align dengan fitrah manusia. Dan ada tak kisah-kisah yang tuan-puan ingat bagaimana solat ini ada keterkaitan dengan leadership? Apa pandangan tuan-puan? Ada tak mana-mana kisah dalam kehidupan dalam sirah Nabi SAW yang tuan-tuan perempuan boleh relatekan solat dengan leadership? Bila kita nak sembang tentang leadership ni. Boleh renungkan tuan-puan. Buka balik dokumen sirah dalam kepala tu. cuba fikirkan. Apakah perkara yang kita boleh nak relatekan kepimpinan dalam sirah Nabi SAW dengan solat? Ada ke? Siapa ingat kisah tak kala Nabi SAW sakit yang teruk, sakit yang nak dekat wafat tu. Ini adalah later period of his life yang Nabi SAW nak wafat. Nabi SAW dalam keadaan yang sangat sakit lah, kan. Sehingga kan Nabi SAW tak boleh nak memimpin para sahabat dalam solat, kan. Imam dan makmum, betul. So ada ketikanya Nabi SAW itu ialah para sahabat menunggu Nabi SAW untuk keluar dan menjadi imam. Dan para sahabat setelah menunggu tidak nampak, sebab kita tahu rumah Nabi SAW betul-betul tepi Masjidin Nabawi, kan. So Nabi ada satu pintu khas yang dapat masuk
ke Masjid Nabawi. Kalau kita pergi ke Masjid Nabawi sekarang pun kita boleh bayangkan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia boleh terus masuk lah kan. Dia betul-betul tepi. So nak ceritanya ialah bila perasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada tanda-tanda nak keluar, Abu Bakar Siddiq pun um, tampil dan memimpin solat. Kan? Tapi akhirnya apa yang berlaku ialah bila Nabi sallallahu alaihi wasallam selak kain yang memisahkan antara rumahnya dan juga masjid, Abu Bakar perasan seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak keluar kan, dan seolah-olah nak memberi ruang untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin solat itu sendiri. Tapi apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata? Teruskan, teruskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah baginda tahu yang that scene, that sight yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang lihat Abu Bakar mampu untuk nak memimpin solat para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah nak memberitahu yang insya-Allah umat ini berada pada kepimpinan dan boleh diteruskan walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. So para ulama sirah dia memberikan yalah tafsiran kepada peristiwa Abu Bakar memimpin solat ini sebagai salah satu indikator yang Nabi SAW melantik Abu Bakar sebagai Khalifatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Puan Sayu, saya pun sedih kan. Itu adalah tanda bagaimana legasi kepimpinan Nabi SAW letakkan sebagai KPI, who is going to be the leader of this ummah after me. It is the one yang akan memimpin solat. Okay. So solat dan juga kepimpinan sangat signifikan. Sangat-sangat signifikan. Kan? And macam mana kita nak terjemahkan dalam bahasa sekarang, tuan-tuan dan puan? Kalau kita nak melantik seseorang pemimpin, if we know that a good company, a good organisation will thrive successfully dengan bantuan Allah, lihat bagaimana pemimpin itu solat. Lihat bagaimana kualiti solat pemimpin itu. Dan adakah pemimpin ataupun CEO ataupun ialah leader dalam sebuah organisasi itu mementingkan solatnya ataupun tidak. Kan? That will show you how good a leader is. Kan? Ialah dengan melihat pada solatnya. Betul, semua orang aware kan kisah ni kan. Alright. So that is in leadership. Kan? Itu adalah dari sudut leadership. Okay. Saya nak bawa kepada aspek yang kepada followers pula. So dah tentunya kita ada seorang leader. Dan leader ini nak membina seorang ethical leader, nak membina satu leader yang mampu untuk nak menggalas tanggungjawab, nak memimpin. Bagi kaca mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat itu adalah penandanya. Solat itu adalah kuncinya untuk baginda sallallahu alaihi wasallam pas baton kepimpinan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Begitu jugalah dengan kita. So ibaratnya kita boleh bayangkan kalaulah contoh saya ingat dulu waktu saya zaman-zaman sekolah tu tuan-puan, saya buat satu perubahan sistem kepada macam mana nak melantik pengawas. Saya time tu ketua pengawas. Biasanya nak melantik ketua pengawas, nak melantik pengawas tu dia melalui temuduga. Kan, temuduga. Dan kalau dia boleh bercakap dengan confidence, influence yang tinggi, karisma, confident dan sebagainya, khalas, boleh lulus kan. Sebab itulah yang kita nampak pada sisi seorang pemimpin. But pada masa tu, saya ubah sistem macam nak pilih pengawas. Dia perlu melalui ujian rohani juga. Dia perlu melihat macam mana bacaan Quran dia dan juga solat jemaah dia time tu. And then itulah, alhamdulillah lah. Itu tiba-tiba teringat tentang itu kan. So nak cakapnya ialah bila kita nak melantik pemimpin, mungkin solat itu menjadi satu penilaian vital untuk nak melantik ialah membentuk seorang leader ataupun memilih seorang leader itu sendiri. Begitu juga dalam perkahwinan, kita nak melihat pada suami, ialah
lihat pada solatnya kan. Lihat pada bagaimana dia menjaga solat ni. Okay, so sekarang ini itu bercerita tentang kepimpinan. Uh-uh. Kita nak bercerita pula tentang saat yang paling genting manusia akan hadapi secara uh, secara apa secara dunianya. Apa saat dan ketika yang paling susah dan akan mengujikan seseorang sehingga kan adanya menguji dari sudut hilangnya nyawa orang, sehingga ialah ada kecederaan yang teruk kan. Apa yang saya nak cuba bawa kan adalah apa sebenarnya adalah peperangan. Peperangan adalah satu momen dalam kehidupan yang sangat challenge, jelah nak katanya very devastating kan. Kita boleh cerita tentang World War One, kita boleh cerita tentang World War Two. Kita tengok macam mana kesan Amerika, Israel dengan Iran. Peperangan antara beberapa negara, 3 negara ini sahaja telah menyebabkan satu dunia terkesan. Kita juga merasai kesannya kan. Peperangan bukanlah satu benda yang kecil tapi akan sentiasa wujud kan. So dalam keadaan yang sangat tegang itu, bagaimana kita nak melahirkan seorang yang masuk dalam medan peperangan dan out of survival dan juga nak hidup, dia boleh bertingkah laku seperti seseorang tentera yang beretika kan. Sebab dalam peperangan, kalau kita boleh bayangkan peperangan yang bukanlah peperangan Islam, apa yang akan biasanya berlaku dalam peperangan yang melibatkan, jelah mungkin tuan-tuan pernah tengok cerita ataupun baca peperangan jelah yang bukan Islam ni kan, it can be very brutal and very chaotic kan, sehingga kan jelah perempuan-perempuan, orang-orang tua, kanak-kanak dibunuh. Bayangkan Mongol punya situasi lah apabila serang Abbasiyah. Itu adalah satu kebinatangan manusia yang boleh keluar bila masuk dalam keadaan yang paling kritikal, iaitu perang, dan akhirnya melakukan tindakan yang mungkar dan fahsyak. Munkar dan fahsyak, dua perkara bila Allah sebut tentang karakter, innas salata tanha anil fahsya wal munkar. Cuba kita tengok ayat ni sama-sama tuan-tuan puan. Siapa ada ayat tu? Tu dalam ayat berapa? Saya pun tak ada dekat slide saya ni. Tapi kita diingatkan kan ayat ni sama-sama setiap minggu, innas salata tanha anil fahsya wal munkar. Kan? So solat ini mencegah seseorang daripada perbuatan fahsyak. Fahsyak ni apa tuan-tuan puan? Fahsyak ni is anything related towards sexual desire. Fahsyak ini adalah apa-apa yang terkait dengan yelah nafsu, hawa nafsu kita terhadap um, ya, perzinaan, yang ke arah perzinaan lah. Fahsyak yang terbesar adalah zina. Okay? Dan juga mungkar. Solat ni dapat cegah dua perkara, fahsyak dan juga mungkar. Mungkar ni adalah apa? Mungkar ni adalah apa-apa yang tidak baik, yang bertentangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk, yang zalim, itu adalah mungkar. Okay. So bila Allah Subhanahu Wa Taala kata inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, Allah is implying that solat ini mampu nak mencegah seseorang daripada perbuatan yang keji dan mungkar. And ambillah keadaan manusia yang paling genting seperti peperangan. Macam mana Islam ajarkan kita? Hatta dalam peperangan, adakah solat ini perlu dihentikan, direhatkan? Tuan-tuan puan. Macam kita dalam peperangan, sekolah kena tutup, kedai kena tutup. Kan? Betul tak? Ekonomi kena terpaksa dihentikan. Terima kasih Puan Farah, betul. Surah Ankabut 29:45. Ada 2 ayat tak silap dalam Quran sebut tentang solat tu cegah pada perbuatan keji dan mungkar. Salah satunya ialah di ayat itu. Kita tengok sekejap. 29:45 Benar, ini salah satu bahagiannya. Saya sejak tadi tak share apa-apa skrin Maaf semua. Tak ada apa pun nak tunjuk. Ini benda pertama yang nak tunjuk mungkin. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Solat ini prevents, mencegah anil fahsya, immorality dan juga munkar. Kan? Fahsya, immorality. Munkar, evil deeds. Kan? So dalam keadaan peperangan yang munkar dan fahsya ini sangat-sangat prone untuk berlaku, para sahabat radhiyallahu anhum, Islam ini mengajar mereka waktu dalam keadaan begini pun solat itu ditegakkan, solat itu didirikan. Kan? Fahsya ada juga diterjemahkan sebagai keji, kan? Fahsya, keji. Ada tak? Perbuatan yang keji sini. Betul? Dan juga munkar. So, kita ada solat apa ketika perang, tuan-tuan dan puan? Siapa pernah dengar solat yang apa nama solat yang kita buat time peperangan? Masya Allah, Pak Nuraini. Solat khauf, kan? Pernah tengok macam mana solat khauf tu macam mana, kan? Saya takkan tunjuklah secara videonya, mungkin tuan-puan boleh tengok di YouTube solat khauf tu sendiri, kan? Hatta walaupun dalam peperangan, latihan karakter itu terus dibina walaupun sedang diserang, walaupun ada musuh di hadapan, walaupun dalam keadaan bahaya, solat itu perlu terus didirikan dengan sekadarnya, itu solat khauf. Yang menyebabkan terjemahan daripada solat ini ialah apa? Supaya mereka taati Allah, supaya dalam peperangan Islam ini melarang kita untuk tidak membunuh anak-anak kecil. Islam ini melarang kita daripada membunuh wanita dan juga orang-orang tua. Islam ini melarang kita daripada menebas pokok-pokok dan hasil pertanian, kan? Tapi tak ke dalam movie-movie peperangan yang kita tengok, tuan-puan, bila berlakunya peperangan, semua ini akan berlaku. Perempuan akan akan di 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 diperkosa, kan? Anak kecil, orang-orang tua tak kisah, semua akan dibunuh. Bangunan-bangunan hasil semua akan dibakar sampailah hancur, kan? But this is Islam. Dalam keadaan kau seorang pemimpin yang perlu memimpin ramai orang, dalam keadaan kau masuk peperangan, solat ini alignkan diri kita supaya karakter kita ini walaupun sedang berperang, kita berperang dengan etika, berperang dengan keadaan yang baik. So bila sebut tentang itu, tentera dan juga dalam dunia peperangan, berapa ramai yang kalau dalam silibus, dalam latihan dunia askar, mementingkan aspek solat, kan? Mementingkan aspek solat sebagai satu latihan dalam nak membina tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada orang yang berperang, fa idza qadaitumus salah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ini adalah ayat uh, untuk bagi tahu orang-orang yang berperang bila dalam perang, solat khauf, ingat Allah di luar perang, dan bila sampai waktu aman, solatlah juga. Solat dalam keadaan sempurna. Solat itu melatih karakter pahlawan Islam. Saya teringat kisah Umar Al-Khattab bila dia berperang dengan Farsi. Dia berpesan kepada Muaz bin Jabal yang mengetuai Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas yang memimpin peperangan terbesar antara umat Islam dan juga Parsi. Umar Al-Khattab pesan pada Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai pemimpin pada tentera Islam melawan Farsi ketika itu, disebut, wahai Sa'ad, ketahuilah yang menyebabkan kita dapat memenangi peperangan ialah sebabkan musuh kita, mereka membuat fahisyah, mereka adalah buat benda-benda yang mungkar, kan? Itu adalah the only reason kita menang. Dan reason yang kedua adalah sebabkan kita ini ada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Tapi seandainya saat kamu dan juga tentera Islam tidak menjaga solat, tidak menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kamu juga berlaku fahisyah dan mungkar, dan mereka juga buat fahisyah dan mungkar, ketahuilah yang akan memenangi peperangan itu adalah jumlah tentera dan juga alat-alat peperangan. So Umar Al-Khattab sangat jelas tentang bagaimana solat ini adalah tiang kepada
pembentukan karakter tentera Muslim sepanjang perjalanan dan berperang bersama dengan tentera Farsi. So itu dia tuan-tuan dan puan. Islam menegakkan solat supaya akhirnya solat ini dia menjadi satu pasak dalam nak membina karakter manusia tak kala memimpin, tak kala dalam dunia, dalam keadaan yang berperang. So sekarang ni saya nak bawa satu generalization lah kat sini. Generalisasinya ialah apa? Bahawa jadilah apa-apa pun, tapi bila solat itu ada dan solat itu kita hargai dengan cukup baik, bukan sekadar solat, maka dia akan jadi someone yang very powerful in terms of character dan akan berjaya dalam nak memegang apa-apa role. Nabi SAW, para sahabat, ada juga mengungkapkan satu hal lah. Kalau bukan dia cerita tentang semata-mata solat, tapi ada orang yang solat tapi karakternya tetap tak betul. Cuba tengok hadis ini. Ada orang yang solat tapi karakternya tetap tak betul. Hadis Nabi SAW ini menceritakan, qala rajul, ya Rasulullah, ada seorang lelaki, dia tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulana yuzkaru min kathrati salatiha. Ada seorang perempuan ni yang terkenal dengan banyaknya solatnya, wasiyamiha, dan banyaknya puasanya, wasadaqatiha, dan juga banyaknya sedekahnya. Ghaira annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Tetapi despite walaupun dia banyak solat, puasa dan juga memberi sedekah, dia sentiasa menyakiti jirannya dengan lidahnya. Lalu Nabi SAW kata apa? Qala hiya finnar. Dia tu, perempuan itu berada di dalam neraka. Apa pandangan tuan-tuan perempuan dalam hadis ni? What can we learn from this hadis, tuan-tuan perempuan? Apa yang kita boleh belajar dalam hadis ni? Seseorang yang banyak solat, banyak puasa, banyak memberi sedekah, tapi dia seseorang yang keji terhadap jiran-jiran dia. Sentiasa cakap benda-benda yang keji terhadap jiran dia. Dan Nabi SAW kata tentang ciri orang begini adalah di tempat neraka. Ini adalah nak menunjukkan hakikat apa, tuan-tuan. Solat tak dapat membentuk karakter orang tersebut. Thank you, Puan Ifah. Exactly. Seolah-olahnya ada satu secularism yang sedang berlaku. Solat yang tak berkesan, kan? Exactly. Solat tu masih tak sempurna sebab masih ada berbuat kebaikan. Masih tak dorong dia buat kebaikan, kan? Istilah yang saya pakai ialah apa? Kita berlaku sekular dalam solat kita. Sekular tahu, tuan-tuan puan, sekular tu adalah bila kita pisahkan dunia dengan agama, kan? Ada orang dia solat, dia beragama, tapi urusan dunia dia teruk, dia tak menjaga akhlak, dia tidak ada karakter yang baik, kan? Dia dikenali sebagai seorang yang AJK masjid, tuan-tuan perempuan, tapi balik rumah dialah yang pukul isteri, dialah yang pergi terkajang isteri, dialah yang toxic, narsisis dan sebagainya terhadap anak dan isteri, kan? Dia bukanlah orang yang mendirikan solat, kan? Dan bahkan Nabi SAW sendiri kata hiya finnar, kan? Kita perlukan satu usaha, tuan-tuan perempuan. We need to revive solat punya training ni. Latihan solat ini dia akan membentuk karakter suami, isteri, anak, sekolah, murid, kan? Dalam organisasi, solat itulah yang membentuk karakter yang terbaik yang kita yakini, sebab itu adalah training yang Allah sendiri designkan untuk diri kita. Dia adalah silibus yang Allah yang maha alim, kan? Alim, kan? Kalau kita dapat training daripada seorang profesor, seorang yang expert, kan, dalam bidang tu, kita rasa macam takjub. But this is Allah yang maha bijaksana, yang maha pencipta diri kita sendiri, yang tahu macam mana fitrah kita beroperasi, kan? But this is the reality yang kita nak kena telan. Yang hari ini akhirnya kita solat tapi kita pisahkan dengan
realiti harian kita. Kan? Dalam bahasa yang lain, Nabi SAW sedang bagi tahu kita satu hal juga. Yang sebenarnya solat kita, puasa kita, sedekah kita, it affects our character. Betul tak tuan-puan? Solat, puasa, rukun Islam tu, apa-apa yang kita buat, dia ada kesan dalam macam mana kita nak bermuamalah dengan manusia. Dia bukanlah solat, tapi di luar solat tu, dia yang paling begini tuan-puan. Ini satu gambaran yang juga menunjukkan bagaimana realiti solat kita hari ini. Dia solat dalam keadaan susunan saf yang lurus, kan? Tetapi di luar masjid, apa jadi? Selipar tak terurus, kereta parking tak terurus. Pernah nampak keadaan-keadaan begini di masjid-masjid tuan-tuan dan puan? Kan? Dia solat ini daripada macam mana solat itu berlaku dalam keadaan susun yang saf, ada makmum di belakang, imam di hadapan. Solat dari sudut apa yang kita tuturkan dan apa yang kita ingatkan bila kita cakap dan kita hayati. All those are training, kan? Dari sudut cara kita bergerak. Ini semua adalah latihan-latihan yang sepatutnya membentuk karakter kita di luar solat, kan? So, bila sebut solat dan sistem kehidupan, dia bukanlah tentang susun selipar dan parking kereta sahaja. Dia susunan saf imam dan makmum ini menunjukkan sebuah organisasi, sebuah kumpulan yang bersatu, yang sistematik, yang jelas siapa leadernya di depan, yang jelas yang sama-sama dalam sebuah organisasi yang kita sedang menghadap kiblat, kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa pekerjaan di luar solat itu, baik kerjanya, baik KPI-nya, baik budaya solat itu sendiri, budaya kerja itu sendiri, dia sentiasa membawa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? And you as a leader, being the imam, you are realizing to yourself yang saya ada followers, yang saya nak memimpin mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. This is powerful, kan? Berapa ramai yang antara kita yang tidak menyedari bagaimana solat ni banyak perkara yang sedang melatih diri kita secara subtle, secara conscious, yang banyak nilai-nilai yang boleh bawa di dalam kehidupan kita, kan? So ini realiti kita. Saya dah bagi ideal tadi yang solat ini melatih kepimpinan, solat ini dalam keadaan genting still memandu fitrah manusia supaya tidak berlaku fahsyat dan mungkar. Dan kita sekarang berhadapan dengan realiti ini, iaitu bagaimana manusia solat. Kita tak cerita tentang orang yang tak solat lagi tuan-tuan dan puan, which is I think that is another critical issue yang kita sedang hadapi. Kita sedang cerita orang yang solat ini. Dan solat itu malangnya tidak memberi kesan di luar solat. Kan? Bila kita sebut tentang masalah remaja, Gen Z punya isu dan sebagainya, kan? Pernah tak kita menilai hal-hal yang terkait dengan masalah itu dengan masalah solat mereka? Kan? So, Nabi SAW melalui hadis yang kita tengok tadi, dia bawa kita untuk reflektkan bagaimana kita benar-benar telah hayatilah solat kita, tuan-puan. Bagaimana kita telah benar-benar approach solat, macam take serious solat kita tu sebagai salah satu kurikulum, sebagai salah satu latihan, sebagai salah satu KPI yang nak memastikan sebuah keluarga, sebuah organisasi, sebuah sekolah, sebuah institut yang akan thrive, tuan-tuan dan puan. Adakah solat itu menjadi salah satu perkara yang dinilai? Kan? Saya nak tutup dengan satu perkara ni. Sebelum tu mungkin tuan-tuan dan puan ada refleksi masing-masing yang nak dikongsikan barangkali, ataupun soalan tak sangat kot lebih pada reflection kot. Kita pun nama pun borak-borak kan. QSI, saya banyak borak ni. Mungkin tuan-tuan puan pula, apa yang tuan-tuan puan refleksikan tentang apa yang saya kongsikan, what does it mean to you, and what can you share for me to learn, for everyone else to learn lah basically.
Kongsikan di ruangan chat ataupun kalau siapa-siapa yang nak buka mic, boleh untuk nak bersuara dan bagi refleksi. Ada tuan-tuan dan puan? Silakan. Sementara saya cari benda yang nak menutup sesi kita tentang latihan karakter ni. Alright. Suara okey? Kalau untuk tujuan kursus kahwin, patut kan isu ini sangat. Um, apa keluarga contoh kita dalam Quran, tuan-puan? Siapa yang menunjukkan ciri parenting yang terbaik dalam Quran? Luqman. Luqman ada pesan tak tentang solat, tuan-tuan dan puan? Luqman, dalam surah Luqman, Luqman ni macam member pula eh. Dalam surah Luqman, Luqman ini ada tak pesan apa-apa dekat anaknya tentang solat? Ya bunayya, aqimis salah, wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar, wasbir 'ala ma asabak. Salah satu pesan Luqman kepada anaknya adalah aqimis salah. Kan? Dan menariknya, bila dia solat, dia diteruskan dengan wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar. Seorang yang menjaga solatnya, dia akan sentiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan solat itu wasbir ala ma asabak. Dia akan menyebabkan seorang itu sabar. Wasta'inu bis sabri was salat. So itu pesan Luqman. Siapa lagi contoh parent yang ada dalam Quran? Parenting selain daripada Luqman, tuan-tuan dan puan. Ada tak? Masya Allah penani. Nabi Ibrahim. Apa yang Nabi Ibrahim pesan? Apa yang dia doa pada Allah? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal doa. Nabi Ibrahim kan, dia berdoa setelah siap Kaabah. Dia berdoa pada Allah, ya Allah, jadikanlah aku, zuriat aku, orang yang sentiasa mendirikan solat. Dan Nabi Ismail alaihissalam, kan, apa yang dia kata? Nabi Ismail pun dia berdoa wa'mur ahlahu bis salah. Kan? Allah komen pada Nabi Ismail tentang dia adalah orang yang sentiasa mendirikan solat. Nabi Yaqub alaihissalam juga. Tapi point kalau dalam parenting, bila sebut tentang parenting, ada je elemen solat yang ditekankan kan di dalam Quran. Hadis pasal perempuan tu tadi, apa terbaik untuk dihujah? Apa maksud Puan Muaz Ayu? Kalau kita nak kait dengan hadis perempuan tu tadi, apa terbaik untuk dihujah? Nampak ada contradiction ke Puan Muaz Ayu hadis tu dengan ayat Luqman? Syam, sebenarnya whoever we are, in which politic party pun, kita bersolat by right, percakapan ceramah especially in public lagi perlu dijaga. Oh, sangat sangat kan, macam tengah imply satu kes yang sedang berlaku je. Betul, solat tu dia sentiasa menyebabkan kita berhati-hatilah dalam apa jua perkara dalam kehidupan kita kan. Bercerita tentang berhati-hati dalam bercakap kan. Um, Bukanlah nak kata benda ni uh, apa terus di-imply kan, tapi saya nak share dalam masa-masa yang berbaki ni. Teruskan kongsikan soalan ataupun reflection di ruangan komen tu. Saya nak kongsikan tentang ini kan. Itu bila sebut tentang solat kan, solat inilah yang menjadi latihan yang akhirnya terbina generasi para sahabat kan. If you want to have like a role model dalam fikiran anak-anak kita, role model dalam siapa yang kita nak jadi kan. And kita semua ada orang-orang macam tu kan dalam kehidupan, role model manusia yang masih hidup barangkali, dan kita akan sentiasa baca buku biografi dia, kita baca kisah kehidupan dia, and we try to implement, we try to copy their habits in life kan. Dekat mana para sahabat yang kita nak cerminkan dalam career kita masing-masing, dalam benda yang kita nak buat, dalam kehidupan yang kita nak lalui, kita nak jadi sahabat yang macam mana? And have we looked upon their life
Okay? And saya nak cerita tentang pembinaan generasi para sahabat ni. Latihan mereka adalah solat. Dan ini difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Bila Allah sebut tentang surah Al-Fat. Surah Al-Fat. Surah Al-Fat ini adalah surah yang diturunkan ketika perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah yang tak kali itu para sahabat dah menang perang Ahzab dan Nabi SAW dapat mimpi untuk menunaikan umrah. Dan mimpinya seorang Nabi adalah satu wahyu. So para sahabat pun semua bersiap sedia untuk melakukan umrah. And mind you, mereka nak pergi buat umrah ni tanpa alatan peperangan. Mereka nak tunai umrah. Dan ketika itu baru sahaja habis peperangan Ahzab. And they are literally entering into the heart of the enemy's territory, which is Mekah time tu. Nak buat umrah dekat mana? Mekah lah tuan-puan, bukan tempat lain kan. And Mekah time tu dihuni lagi oleh ketua Quraisy, orang-orang yang telah berperang dengan mereka sejak sekian lama. And this is them literally doing a suicide mission. Betul tak? Kalau kita boleh fikirkan dari sudut itu. So dalam perjalanan itu, mereka pun dalam keadaan berihram, bertalbiah sepanjang perjalanan untuk tunaikan umrah. Sampai ke Hudaibiyah, mereka disekat dan akhirnya mereka terpaksa patah balik. Kan? Dan macam mana penerimaan para sahabat bila Nabi SAW suruh kita patah balik? Diterima dengan baik ke oleh para sahabat? Siapa tahu kisah ni? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Radhiyallahu anhum ajma'in. Baiknya adalah Abu Bakar, baiknya adalah Umar Al-Khattab. Yang mereka ni adalah yang terbaik, the best of the best. Apabila Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk bercukur, untuk menandakan dah selesai umrah kita tak boleh nak proceed dan suruh balik, Umar dan Abu Bakar pun susah nak terima hakikat itu dan mengikuti perintah itu. Tapi akhirnya para sahabat lakukan juga dan mereka pun pulang ke Madinah semula. On the way balik ke Madinah, turunlah surah Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah membuka bagi perjuanganmu, wahai Muhammad, satu jalan kemenangan yang jelas dan nyata. Tuan-tuan dan puan, does that seem a victory to us? Tak berjaya melakukan umrah, kena patah balik. Perjanjian Hudaibiyah, by the way, kita sebenarnya tak banyak menang pun dalam perjanjian tu. Berat sebelah kepada Quraisy pun. Okay. So, tuan-tuan boleh faham kenapa para sahabat kecewa dengan keputusan Nabi SAW. Tapi at that point, Nabi SAW diturunkan surah Al-Fath yang menceritakan ataupun mengkabarkan kepada Nabi SAW, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah membuka bagi perjuanganmu, wahai Muhammad, satu jalan kemenangan yang jelas, nyata. Apa kemenangan dia time tu? Tuan-tuan, what is the victory at that time? We didn't win anything. Kan? Kita tak dapat buat umrah, perjanjian Hudaibiyah berat sebelah. Apakah kemenangan dia time tu? Ada yang boleh fikirkan apa kemenangan yang dicapai ketika itu? Anyone knows? Ada siapa tahu? InsyaAllah kita dekat 100 orang. Tak berperang. Menarik juga perspektif tu. Jelah tak berperang. Betul lah perjanjian Hudaibiyah tu tak perang kan? Menyebabkan para sahabat Nabi SAW dapat sebarkan dakwah lebih tenang. Persatuan ummah penuran ini. Menarik. Betul. Satu angle juga. Ayat 40 dalam kau. Oh, okey. Mana surat? Okey, Puan Latifah, terima kasih share tu. Saya ada komen tentang tu insya-Allah. Menarik input tu. Tapi nak fokus untuk kita tengok surah Al-Fat ni sekejap. Taat pada perintah Allah which kemudian kemenangan mutlak pada Islam. Orang masuk Islam boleh mundur.
Aimuni Fazil, betul, itu adalah kemenangan, tapi bukan kemenangan yang sedang direferkan Allah ketika ini. Betul nama dia Fathul Mekah kan, tapi ketika ayat ini turun, kita tak Islam tak masuk secara bondong-bondong lagi. Itu berlaku ketika peristiwa Fathul Mekah. Okey. Ini berlaku ketika perang Hudaibiyah. Jawapan dia tuan-tuan dan puan sebenarnya ada pada Islamic awareness, masya-Allah. Kan? Jawapan ada dalam surah Al-Fath juga sebenarnya pada ayat yang terakhir. Apakah kemenangan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kejayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhi min atharis sujud. Ayat ni panjang, saya ambil salah satu. Bila sebut tentang kejayaan, kejayaan yang Allah sedang referkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah generasi para sahabat. Generasi para sahabat yang through thick and thin, senang dan susah, para sahabat ini akan mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, and that is the greatest victory yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah capai. It is not the material one. Dia bukanlah tentang Fathul Mekah. Dia bukan tentang kita dapat menewaskan orang dalam peperangan. Dia ialah tentang sejauh mana kita berjaya membina generasi yang dalam keadaan senang dan susah taat Allah dan Rasul. Ini adalah kejayaan kita. Kejayaan kita adalah tak kala kita dapat melahirkan anak yang mampu untuk taat pada Allah dalam keadaan senang dan susah. Pendidikan kita, kejayaan pendidikan kita adalah tak kala kita dapat melahirkan para murid, para pelajar, para mahasiswa yang dapat mentaati Allah dalam keadaan senang dan susah. Kan? Dan macam mana terbinanya sahabat seperti ini? Tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhi min atharis sujud. Allah komen tentang mereka ini. Kita dapat melihat generasi ini yang sentiasa taat Allah dan Rasul, ruk'an, sentiasa rukuk, sentiasa sujud, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, yang sentiasa buat perkara itu untuk mengejar fadl Allah, kurniaan Allah dan juga redanya. Benda yang menarik tentang bahagian ayat ni adalah apa tuan-tuan dan puan? Ayat yang akhir yang saya letak dalam slide ni. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Engkau akan dapati kesan disebabkan solat yang mereka lakukan ini ada pada wajah mereka. Kesan daripada solat mereka ada pada wajah mereka. Apa yang tuan-tuan dan puan fikirkan bila sebut tentang kesan solat tu ada, kesan sujud, kesan rukuk ada pada wajah mereka? Bukan tanda yang kat atas kepala kita tu, bukan, ayat ni bukan sedang cerita tentang tanda hitam yang ada dekat dahi kita tak kala kita banyak sujud. Simahum fi wujuh, pada wajah mereka, bukan pada dahi mereka, pada wajah mereka ada tanda-tanda orang-orang yang sujud. Atharis sujud. It means habis solat, kesan daripada sujud tu menyebabkan mereka ini taat pada Allah dan Rasul. Walaupun keadaan memerlukan mereka untuk susah nak mentaati, mereka tetap taati. Sebab apa? Sujud itu adalah lambang submission. Kita berserah diri kepada apa yang Allah dan Rasulnya kehendakkan. Dan akhirnya di luar solat, kesan tu ada pada wajah mereka yang walaupun susah tapi mereka buat juga. Kan? Lebih taat, lebih berakhlak. Exactly. Kesan bermaksud lebih taat dan hindari buat perbuatan keji. So itu dia tuan-tuan dan puan. We need to we need to create, we need to develop, and we need to educate a generation yang solat menjadi pasaknya, tetapi juga melatih mereka bagaimana solat itu memberikan kesan di luar solat. Kita tak ajarkan anak-anak kita solat tapi tak ada apa-apa yang dikaitkan solat di luar solat itu. Tapi kita nak sama-sama supaya solat itu dia membentuk karakter anak-anak kita, membentuk karakter leader kita, membentuk karakter organisasi kita, kumpulan kita,
Yelah, company kita, kan, staff kita, solat itu perlu menjadi at the core of what everything that we do, kan. Dan bila kita buat perkara itu, tuan-tuan dan puan, maka kita sedang mencetak para sahabat yang ada dalam setiap company, setiap generasi dan setiap sekolah. Dan saya nak tutup dengan perkara ini, tuan-tuan dan puan. I know it's 9:30, tapi saya rasa saya perlu sampaikan ini. Dan kita dah tengok dah ayat ni sebenarnya pada siri Borak QSI yang lepas. Itu ayat apa? Ayat yang tentang generasi yang gagal. Cuba tengok ayat ni, tuan-tuan dan puan. Kita tutup dengan ayat ni. Bear with me, okay? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Subhanallah. Allah cerita tentang fakhalafa min ba'dihim. Dan kemudian mereka khalaf, dalam perkataan khalaf kat sini, sekejap saya cuba conteng berapa ke? Macam mana nak dapatkan pen saya? Okey. Khalaf kat sini, perkataan khalaf kat sini, tuan-tuan dan puan, dia merujuk kepada golongan orang-orang yang, ini jenis pen yang dia akan hilang. Khalaf. Ini generasi manusia, khalaf generasi ataupun khalifah-khalifah yang baik. Tuan-puan boleh tengok ni adalah dalam surah Maryam. Dalam surah Maryam, tengok ayat 58, tengok 57, dua ayat sebelum tu menceritakan tentang nabi-nabi, para rasul yang they are the best generation, the best humankind that ever lived, kan. Dan selepas datang daripada generasi yang terbaik ni, mim ba'dim, selepas itu khalfun. Dia dua perkataan yang sama rub dia, khalafa, cuma baris berbeza. This is interesting about bahasa Arab yang kita kena belajar, berusaha belajar sama-sama, ya tuan-puan. Khalafa membawa maksud generasi yang baik, but khalfun adalah generasi yang buruk. Maksudnya selepas generasi yang baik ni, adanya generasi yang buruk. Diwarisi, bila turun-temurun, ada ni satu generasi yang buruk. Mereka buruk sebab apa? Adha'us salah. Mereka bukan generasi yang meninggalkan solat. Khalufun la yusallun, kan. Mereka bukanlah generasi yang tak solat. Adha'us salah, yang mereka ni mencuaikan solat. Tidak memperhatikan solat yang sangat penting dalam kehidupan mereka, membentuk karakter mereka, yang perlu jadi anchor dalam kehidupan mereka, yang perlu mereka telitikan dalam setiap pemilihan, dalam setiap urusan kehidupan, dijadikan sebagai prioriti. Adha'us salah. Mereka cuai tentang solat. They didn't realize the quality, the importance of solat. Diorang tak rasa solat tu sebagai latihan karakter. Diorang tak rasa solat itu adalah benda yang tiang kepada semua keluarga, organisasi yang kita nak lahirkan, yang kita nak bentuk. Dan bila wujud organisasi ataupun generasi yang adha'us salat, cuai solat, apa yang berlaku? Wattaba'us syahawat. Allahu Akbar. Dekat mana kita dengar fahsyak tadi, ataupun syahawat, adalah sebahagian daripada fahsya. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Ya, surah Maryam ni Puan Mas. Bila dah ada orang yang cuai tentang solat, get ready untuk menerima satu generasi yang banyak ikut syahwat dia. Dan fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan menghadapi azab. Mereka akan dalam ghay, dalam kesesatan. Ghay itu sebenarnya kesesatan lah. Okay? So we are living in this generation right now. We are seeing it with our eyes. And it needs our collective efforts 97 orang untuk kita sama-sama do our best untuk dirikan solat dalam diri kita, do our very best untuk dirikan solat dalam keluarga kita, di tempat kerja kita. We need to be the agent yang akan revivekan solat sebagai tiang, supaya kita tak jadi generasi yang wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kita jadi generasi seperti generasi keluarga sebaik-baik keluarga seperti Luqman, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kita jadi generasi yang tamadunnya terdiri daripada generasi seperti para sahabat, kan.
But Allah is stating the truth here untuk kita nak bertindak. Dan dia ni, ini adalah satu usaha yang kita perlu sama-sama celik dan kita nak kena sama-sama faham dan latih sama-sama. Macam mana hubungan solat dan juga kehidupan kita. And the entire world, the entire humanity depends on it. Depends on macam mana solat kita dibentuk. Wallahu a'lam bisawab. Tuan-tuan dan puan, dapat sesuatu dalam borak-borak QSI hari ini, walaupun saya je yang banyak cakap. Minta maaf. I really think this needs to be addressed. Man. Dia adalah satu perkara yang kita nak kena jelas betul-betul. Kan? Moga-moga ketakutan-ketakutan kita, kerisauan-kerisauan kita melahirkan, menatijahkan benda yang kita nak buat. Amal yang kita nak kena susun dan juga persiapkan. Alright. Dan start with individual. InsyaAllah dapat lebih dari sesuatu. Alhamdulillah. Dan di Akademi Sinergi Ikhlas, kita seperti yang saya maklumkan awal-awal, kita sedang melaksanakan, sedang pun dah berjalan 2 siri High Impact Solat. Perbincangan dalam High Impact Solat bukanlah dari sudut fiqhnya, tapi dari sudut bagaimana solat ini terus membuka horizon kita untuk kita kembali meneliti solat dalam menjadi membentuk karakter kehidupan kita, membentuk tamadun kita, membentuk keluarga organisasi kita. That is our aim dekat Akademi Sinergi Ikhlas. Do look it over, posternya mungkin, dan infonya insyaAllah mungkin boleh tengok dekat mana-mana media sosial dan juga grup Akademi Sinergi Ikhlas. Itu sahaja daripada saya. It's been very fun dan harapnya message tu sampai. Saya sendiri dapat peringatan. Dan itu dia link Akademi Sinergi. Admin dah kongsikan dekat ruangan chat. Siapa-siapa yang nak have a look. Alright. So, itu sahaja. Kita akan jumpa dalam Borak QSI bulan depan. InsyaAllah. Ustaz, boleh share slide tadi? Saya fikirkan pun masa saya. Boleh insyaAllah. Nanti saya kongsikan admin. Dan mungkin admin boleh kongsikan dekat semua insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Puan Nani, teruskan. I've been following you. Saya nak join tapi saya bukan muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Jaga diri. Semoga permulaan hari yang baik untuk terus tingkatkan kualiti solat. Assalamualaikum warahmatullahi Jazakallah khair. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama.